Assalamualaikum, hai semua. Apa khabar? Hari ini saya nak berkongsi ya. Satu lagi kuih legend. Kuih ni agak unik ya. Kuih ni kuih koci pulut hitam. Ni dia. Pulut hitamnya macam ni, tepung pulut hitam ya. Ni macam ni. Ada jual yang dah siap. Kalau tak ada, kalau tak jumpa juga tepung pulut hitam ni, beli je beras pulut hitam tu. Boleh kita rendam sekejap, jemur, bagi kering, lepas tu kisar. Kisar, lepas tu kita ayatkan, dapatkan macam ni. Ni saya suka sebanyak setengah cawan tepung pulut hitam ya ni. Yang ni tepung pulut biasalah, satu cawan setengah. Kita campurkan je macam ni. Ni satu sudu besar tepung gandum. Dan kalau kuih Cik Ani mesti Cik Ani bubuh garam di badan dia ya. Ni. Sikit sahaja garam. Ni garam halus. Jangan garam kasar pula. Nanti kalau garam tu tak hancur, terasa masinlah lidah kita. Okey? Air secukupnya. Ni air ni memang Cik Ani tak suka, tapi kita uli sehingga kita mendapatkan satu adunan untuk macam kuih buah Melaka. Okey. Macam ni kita campurkan. Air ni jangan tuang sekaligus ya. Sedikit demi sedikit. Sambil tu kita uli-ulilah dia. Okey, kita uli sehingga adunan kita ni licin. Okey, macam ni adunan kita. Okey, sini saya ada inti kelapa. Inti kelapa ni saya dah bulat-bulatkan macam ni. Ambil adunan ni macam ni. Ni inti kelapa. Macam ni. Bulat-bulat macam ni. Okey. Ini bergantung pada saiz kita nak ya. Saya tak ada timbang-timbang. Letak je inti. Besar inti, besarlah kuihnya. Okey, dah siap kita bubur inti macam ni. Kita ketepikan dulu. Kita buat untuk santan pekat pula ya. Kita ada tepung beras sebanyak 3 sudu besar. 1 sudu besar tepung jagung. 1 sudu teh garam. Ini nak ada terasa masin ya. Jangan masin sangat, agak-agak lah ya. 1 cawan air kosong. Kita tapiskan. Dan kita masukkan santan sebanyak 200 ml ya. Ni 1 kotak lah. Saya akan tambah lagi air. Okey, adunan ni kita masak sehingga dia pekat ataupun sampai dia mendidih ya. Okey, nampaknya adunan kita dah pun mendidih macam ni. Okey, kita masak air kosong ni sampai mendidih. Okey, nampak tu air kita dah mendidih. Sekarang kuih koci ni kita masukkan ke dalam. Bismillah. Sampai dia timbul ya. Okey, nampak kuih kita dah pun terapung ni. Macam ni. Bila kita angkat, kita masukkan ke dalam adunan santan kita tadi. Ini masih panas lagi. Kita kukuskan dia cepat-cepat. Nanti dia sejuk dah tak cantik. Okey, kita balikkan dia. Empat, kiri kanan, tekan di sini. Nampak ni? Macam ni. Okey, kuih kita dah pun siap ya. Ni dah sejuk dah.
So kuih ni sekejap je. Dalam perjalanan kita bungkusnya lain, hak yang pertama tadi dah pun sejuk. Inilah hasilnya. Jom kita tengok kuih kita. Itu dia intinya. Inti kelapa. Ni santan-santan dia ni jangan buang. Bila kita makan. Bau pulut hitam ni dia lain ya. Dia tak sama dengan pulut putih yang biasa kita guna. Jadinya semerbak bau dia. Makan pula dengan lemak-lemak santan ni. Cukup gabungan manis dan lemak dia. Harum pulut hitam pula.